Assalamualaikum. Okay, hari ni kita belajar tentang global variable versus local variable. Okay, global variable declaration versus local variable declaration. Pertama kita belajar declaration dulu, lepas tu cara guna dia. Right. Mula-mula jangan tertukar. Okay, jangan tertukar. Ramai orang yang baru belajar coding selalu dia blur. Bila dia dengar global variable dan local variable, sama ke tak sama ke, beza dia macam mana kan. Okay, beza dia boleh buat kod kau rosak kalau tak faham. Rosak ni maksudnya keluar error banyak. Wah, apa hal keluar error beratus-ratus ni, padahal kau punya salah tu kat situ je. Kau salah salah global atau local. Okay, konsep dia senang je nak faham. Kalau global, dia hidup dekat luar semua function, semua orang boleh nampak dia. Kalau local, dia duduk dalam bilik dia je, orang luar tak nampak. Okay, so ingat tu je, global semua boleh tengok, tapi kalau local, dia je dalam bilik dia je, luar bilik dia tak nampak. Okay, kita tengok pada kod. Yang pertama, apabila kita tengok perkataan ini sebenarnya adalah variable. Stop loss, take profit, ini semua adalah variable. Okay, kita besarkan sikit, kita tengok nama, tarikh, ini semua variable. Tapi dekat depan ni adalah data type, korang dah belajar dalam video lepas. Okay, so sekarang kita nak, masa kita declaration benda ni, ini kita namakan, kita declare nama EA sebagai string. Ini declaration. Tapi kita nak declare dia global ke local lah. Okay, faham? Kalau kita buat kat sini, kat luar ni maksudnya kita tengok ni lah, on init ataupun on init ataupun on tick, dia duduk kat luar tu kan, dia duduk kat luar. So ini dipanggilkan sebagai global variable. Okay, faham? Tapi kalau dia duduk dekat dalam ni, ini dipanggil sebagai local variable. Bila kita tulis, contoh yang pertama, kita tulis ini lot size, saya edit sikit supaya okay, kita tulis dalam bilik lah, kita kata dalam bilik lah kan, dipanggil sebagai local variable. Dia hanya berfungsi dalam ni je. Kalau kita nak panggil balik benda ini dekat luar dia, contoh kita panggil balik dekat sini, dia takkan boleh berfungsi, dia akan jadi error, dia akan keluar error. So kita nak kena declare balik variable ni. Kalau kita declare sebelum ini, dia dalam local variable. Tempat lain, kalau kita nak pakai balik, kita ada kena buat declaration balik. Sama juga kalau ada 10 bilik kan, ni satu bilik, ada 10 bilik, 10 tu kalau nak pakai kena buat balik. Okey, contoh dia lah macam ni. Okay, itu yang pertama. Tapi kalau kita buat global, kita tengok kita compile, tak ada error. Kalau kita buat global macam ini, kita nak pakai dalam bilik ni, bilik on init. Sebenarnya nama dia adalah function, dalam function on init. Untuk mudah faham, kalau kita nak pakai ni, kita dah tak perlu declare, tak perlu buat declaration untuk variable ni, kita just panggil saja. Contohnya, contoh lot size. Okay, terpulang lah kalau korang nak buat assign benda baru, assignment, assign, kita panggil assign, itu terpulang. Ataupun korang nak buat operation ke apa, itu terpulang, itu kemudian. Tapi tak ada masalah. Contoh kita nak ubah assign, ubah kepada lain, dia punya lot size dia. Yalah, nanti korang nak buat matingga ke apa ke, korang nak kena bagi balik value kat dalam, value dekat dia. Tengok, tak ada apa-apa masalah pun dekat bawah ni, tak ada error Kalau kita tengok kat bawah ni, okay, kosong, tak ada error. Itu yang pertama. Maksudnya kita kena faham, kalau kita buat global, kita boleh panggil dekat tempat lain tanpa declaration. Okay, kita nak panggil dekat sini pula. Contoh
Tapi ni on the init. On the init kita panggil kat sini lah. Kalau contoh lot size sama dengan 0.04. Contoh je, contoh kan. So dia takkan keluar apa-apa sebab kita dah declare dekat atas ni. Faham? Sebagai global. Katakan case yang kedua, kita tak declare dekat luar dan kita tak declare dekat dalam. Okey, itu command kita belajar kemudian. Tutup, ini kita tutup. Dia akan keluar error dekat sini. So dia bagi tahu dekat sini. Bila kita double click, dia akan terus bagi pointing. Bang, ini undeclare identifier lah. Kalau nampak benda macam ni, maksudnya itu adalah kau tak declare variable dia, declaration dia tak buat. So kau boleh buat declaration dekat dalam ataupun dekat luar, bergantung. Kalau banyak macam ni, tengok ada banyak kali ni. Ini kat mana? Ini dekat luar, ini kat on tick, ini kat on ini. Kau faham. Ini sepatutnya aku kena buat dekat global. Tapi boleh je. So kita selesaikan yang ini. Kita buat dia sebagai in log size. Okay, settle. Jadi dia akan truncation of constant value from double. Integer pula, double lah. Sorry gang. Okay, tak ada masalah. So kita tengok dekat sini, bawah ni tak ada masalah. Hilang satu. Dekat sini pula kita buat lagi declaration. Okay, so tak ada masalah. Jadi dekat sini kalau korang kita besarkan, tak ada masalah. Kita dah buat declaration dekat dalam function local lah kita panggil. So kita tak boleh panggil dia dekat tempat lain. Contoh kita ada dua ni kan. Satu, ini untuk local. Tadi kalau global, kau letak kat atas tu, pacak satu kali, kau boleh tarik balik banyak kali kat bawah. Tapi kalau kau letak local, kau pacak kat sini, kat bawah ni kau tak boleh tarik balik dah. Tengok kat sini dah tak boleh tarik balik dah. Dia akan keluar error. Nampak kat sini. Okay, compile dulu. Itu yang pertama untuk local. Okey, yang kedua, bila kita buat local, kita memang kena buat macam itulah sebenarnya. Setiap kali nak pakai dalam bilik lain ataupun dalam panggil function lain, dekat sini kita nak pakai, kita kena declare. Tempat lain kita nak pakai, kita kena declare. Ada 10 kita kena declare juga. Okey, faham? Itu beza dia. Jadi apa beza dia? Kenapa? Bang, kenapa tak pakai global je bang? Senang, dipacak ke atas sekali, satu kali ke atas, lepas tu boleh pakai banyak-banyak. Dia adalah benda dia yang kita nak kena faham untuk belakang dia. Yang pertama, disebabkan dia dalam bilik, jadi dia hanya boleh pakai dalam bilik. Kita tak ada masalah memory leak ataupun orang kata tersalah. Ni nilai dia dah update ke belum, nilai dia sangkut ke belum, benda-benda yang macam tu lah. Bahasa mudah dia lah. Ataupun orang kata memory leak ada tak. Jadi untuk elak benda-benda macam tu, kita akan letak local kat sini. Kita buat calculation kat sini panjang-panjang, settle lah. Settle dia pun pump, dia tak ingat lah. Dia tak ingat. Kalau kita buat global, dia akan ingat. Dan global ni biasanya kita akan gunakan benda-benda yang macam ni lah, input ataupun kalau MQL4 saya lupa lah nama dia, extend. Okay, input ataupun extend. Itu kemudian. So faham global variable dengan local variable declaration. Sekian, terima kasih.